Jadi nampaknya golongan Islamis agak tersentap dengan trailer baharu Daily Wire. Ya, filem itu Run, Hide, Infidels yang sebenarnya menunjukkan apa yang sedang berlaku di Amerika telah membuatkan beberapa orang yang selama ini menipu anda tentang betapa hebat dan damainya Islamisasi menjadi agak marah. Dan bila saya kata agak marah, maksud saya sangat marah. Hollywood baru sahaja menghasilkan filem paling anti-Islam yang pernah ada. Adakah mereka benar-benar begitu takut bahawa Islam akan mengambil alih? Jadi Ben Shapiro dari Daily Wire baru sahaja menghasilkan sebuah filem bertajuk Run, Hide, Fight. Ia mengenai orang Islam yang mengambil alih sebuah universiti, memaksa undang-undang syariah ke atas Amerika dan menyerang orang kafir. Saya minta maaf. Bagi sesiapa yang tidak mengenali wanita hebat bernama Lily J ini, sila lihat siri terbaru kami tentang beliau di mana dia telah menggunakan AI untuk mereka-reka semua sumbangannya kepada kanak-kanak miskin yang kelaparan. Dia seorang penipu yang memanipulasi dan menggunakan Islam untuk menarik ramai pengikut serta mengutip derma daripada orang ramai. Dan inilah dia, daripada mempertahankan reputasinya dan cuba menyaman semua orang yang dia kata akan disaman, dia pula membuat video tentang bagaimana rakyat Amerika sebenarnya takut dengan Islam. Tunggu, apa? Mereka malah menjadikan orang yang membantah di Perhimpunan Gaza sebagai penjahat. Penunjuk perasaan yang tak berotak itu. Siapa yang tulis benda-benda ni? Mereka kata, maksud saya, Sekali lagi, ia jadi lebih kelakar bila awak tahu hakikat bahawa dia telah menggunakan Gaza untuk mengutip derma dan sebenarnya tidak menghantar apa-apa pun kepada kanak-kanak miskin di Gaza. Sudah tentu, itulah perkara yang disebut di sini. Sudah tentu. perkara macam tu. Kami yang mencintai dan berkhidmat kepada Allah telah melawan orang Amerika dan Zionis. Dan bahkan ini. Amerika, si syaitan besar akan tumbang. Dan kemudian di atas itu, mereka gunakan azan sebagai runut bunyi filem seram mereka. Azan itu tentang keamanan dan menyembah Tuhan. Siapa yang luluskan filem ini? Selain itu, Ben Shapiro mempromosikan filem ini di Twitter dengan mengatakan ancaman daripada Islam itu nyata. Hollywood telah menolak untuk menceritakan kisah ini. Jadi, inilah filem saya. Ada sesiapa yang masih percaya naratif bahawa semua Muslim adalah pengganas? Itu gaya lama sangat. Macam tahun 2001. Terdapat lebih daripada 2 bilion Muslim di dunia. Jika Muslim benar-benar makhluk ganas seperti yang digambarkan, dunia pasti akan kelihatan sangat berbeza. Sebenarnya, media sosial memang tidak berkesan untuk mereka. Mereka kembali menggunakan taktik lama Hollywood. Tapi yang lucunya, Islam terus berkembang. Tidak kira berapa banyak propaganda yang mereka cuba sebarkan, Islam adalah agama yang paling pesat berkembang di Barat. Dan mungkin itulah yang sebenarnya mereka takutkan. Alhamdulillah, kebenaran pasti akan menang. Apa pendapat anda semua? Aduh. Lily J sekali lagi membuktikan dirinya hanyalah seorang penyebar propaganda untuk golongan Islamis. Lihat, mereka sangat takut dengan kita. Mereka terpaksa menggunakan naratif bahawa muzik kami itu aman. Sebenarnya tiada naratif muzik yang aman kerana tiada satu pun daripada ini yang aman. Dan awak hanyalah seorang penipu yang suka mengutip wang daripada orang bodoh yang percaya pada awak dan perjuangan awak untuk tujuan itu. Sejujurnya, ia sangat meletihkan. Dan ya, ramai antara kami telah perasan bahawa 9/11. Betul. Perkara tahun 2000 yang awak bangkitkan itu. Bagaimana? Ya Allah, itu dah lama sangat. Sebenarnya, perkara itu dilakukan oleh golongan Islamis dan serangan pengganas juga kebanyakannya di seluruh dunia dilakukan oleh pengganas. Dan kebanyakan pengganas itu juga cenderung terdiri daripada golongan Islamis dan itu satu kebetulan yang pelik. Ya, ada antara kita yang mula sedar tentang perkara ini, Lily J. Aduh. Saya ada trailer rasmi baru sepenuhnya. Awak dah tengok ini? Yo, tengok otak lelaki tu atas tanah. Tengok ni. Pertama sekali, mereka cuba buat Don kedengaran teruk. Tapi masih tak kedengaran teruk pun. Mereka pun tak solat dengan betul. Mereka tak boleh suruh lelaki-lelaki tu solat dengan betul. Bodoh betul. Tengok apa yang mereka buat. Pertama sekali, kau kena solat berjemaah. Aku rasa ni mungkin AI. Mereka mungkin dah terlalu miskin sampai tak ada duit nak buat video betul-betul lagi. Kau nampak tak? Kau memang sentiasa tahu. Kalau mereka cuba nak tuduh Ben Shapiro miskin, maksudnya mereka takut dan mereka tak suka filem ni. Dan itu bagus. Mereka memang tak patut suka sebab filem ni akan bagi banyak kesan buruk. Trailer rasmi baharu Daily Wire. Kau dah tengok belum? Maksud saya, memang sangat tak masuk akal bila mereka fikir mereka boleh pura-pura yang tiada siapa pun sebenarnya takut dengan Islam. Kononnya cuma golongan sayap kanan saja. Saya rasa ramai orang dah perasan. Orang Islam di Twitter sangat marah dengan sebuah filem baru yang akan keluar dan saya sangat menikmati setiap detik itu. Saya pun sama. Saya sangat menikmati setiap detik kejatuhan ini. Satu pergaduhan bersembunyi melawan orang kafir boleh digambarkan seperti filem Die Hard tetapi ditulis oleh Tommy Robinson. Mehdi Hasan menangis mengatakan ia Islamofobia dan penuh prasangka. Tapi anda tahu apa yang dia takkan beritahu anda? Bahawa ia berbohong. Kerana bagi mereka, Islamofobia bukan sekadar membenci seseorang kerana agamanya. Ia adalah mengenali apa yang diajar oleh Islam dan kesannya kepada dunia. Mari kita tonton sedikit trailer itu dan lihat sama ada ia berbohong. Terdapat 3 cara Islam akan menakluki Barat. Melalui penghijrahan, melalui rahim wanita-wanita kita.
dan dengan menggunakan kebebasan negara kita untuk menentang kita. Ini memang benar. Maksud saya, lihat saja Eropah di mana seluruh bandar telah diambil alih oleh orang Islam. Mereka merogol wanita di United Kingdom, lebih 250.000 wanita. Memang benar. Kamu semua adalah kafir. Tubuh wanita tidak suci dan jiwa lelaki tidak bersih. Apa yang membuat mereka begitu berbahaya? Matlamat mereka bukan di dunia ini, tetapi di akhirat. Orang Islam menyerang acara awam yang melibatkan orang awam. Ya, itu memang tidak tepat sama sekali. Itu tak pernah berlaku sebelum ini. Saya memang tak sabar menunggu filem ini keluar. Saya pun sama. Sebab, kawan-kawan, kalau mereka nak dakwa semua ini satu penipuan, ia adalah operasi psikologi. Maksud saya, itulah tepat sekali apa yang Mehdi Hassan sedang lakukan. Biar saya tengok ini. Telefon saya. Selepas lebih 10 tahun mengabaikan saya yang tak seberapa ini, Ben Shapiro akhirnya menumpukan satu video penuh selama 13 minit untuk membalas satu ciapan saya. Lihat, pengasas bersama dan editor emeritus Daily Wire yang kini sedang bergelut itu telah triggered oleh satu ciapan saya yang memanggil filem aksi baru Daily Wire, Run, Hide, Fight, Infidels. Bersikap prejudis, Islamofobik dan klise. Maksud saya, cuba lihat sahaja trailernya tentang serangan ISIS di kampus College Amerika Syarikat yang bermula dengan rujukan kepada Allah, kemudian menunjukkan imej orang Islam di atas sejadah dan berakhir dengan laungan azan yang sebenar. Yang sebenarnya tidak pernah berlaku pun. Maksud saya, kita tak pernah lihat serangan pengganas Islamis yang ada kaitan dengan agama, betul tak? Maksud saya, memang tak pernah. Tak pernah. Pernahkah awak dengar? Saya rasa saya tak pernah dengar. Ben memang suka mereka-reka cerita lagi. Berapa banyak stereotip Islamofobia yang malas dan pukul rata boleh awak sumbat dalam satu trailer 2 minit. Tetapi Shapiro menjadi sangat defensif dalam satu video yang dia muat naik ke YouTube pada hari Jumaat tentang saya dan filemnya. Mehdi Hassan buat apa yang anda jangka. Mehdi Hassan, seorang yang dibawa masuk dari Al Jazeera dan seorang juru cakap untuk Qatar, memang sukar untuk menghasilkan trailer yang lebih penuh prasangka, Islamofobik dan klise daripada yang ini. Baiklah, jadi saya ada satu soalan. Kenapa dianggap Islamofobik untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan dan dikatakan oleh ISIS? Nampaknya dia perlu jelaskan kepada saya bagaimana sebuah kumpulan pengganas Islam yang secara literal melakukan segala yang dilakukan dalam filem itu dilakukan oleh kumpulan pengganas Islam di seluruh dunia. Kenapa menggambarkan orang-orang itu di skrin dianggap Islamofobia? Ia akan jelaskan bagaimana perkara itu sebenarnya melibatkan seluruh Islam. Betulkah? Maksud saya, kalau betul, mungkin Mehdi patut jelaskan kenapa dianggap Islamofobia jika hanya memetik ISIS melakukan perkara yang dilakukan ISIS. Saya gembira untuk jelaskan, Ben, sebab awak seorang pemutar belit. Trailer yang awak tunjukkan kepada penonton sebentar tadi bukan sekadar memetik ISIS melakukan perkara ISIS. Ia menunjukkan watak utama, hero, bekas tentera khas Amerika yang dilakonkan oleh Jonathan Majors, pelakon yang kebetulan telah disabitkan kesalahan menyerang dan mengganggu bekas teman wanitanya. Ia menunjukkan, dia berkata, ini tentang Islam, bukan ISIS, Islam. Kerana memang begitu. Dan kita semua tahu memang begitu, Mehdi. Saya minta maaf jika itu membuat awak sedikit tersinggung dan sedikit kesal. Tapi sekali lagi, mereka tidak suka apabila kebenaran didedahkan. Dan kebenaran semakin tersingkap dengan lebih pantas dan lebih dahsyat setiap hari. Dan tiada apa yang mereka boleh lakukan untuk menghentikannya. Baiklah, terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.